Mas? Tak mungkin. Ini mesti helah. Kau cuma mengintip telefon aku kan? Kau cuma pemandu. Bram, jangan percaya. Dia mesti upah penggodam. Ryan miskin. Mana mungkin dia pembantu pemilik PT Aruna Global atau pemandu tu bos dia. Cermin diri Sarah yang kau panggil kuli ni adalah orang yang baru saja memadam nama kau dari senarai ahli syarikat. Saya tak suka putuskan rezeki orang masa Ramadan. Tapi saya lebih tak suka tengok parasit sombong kotorkan syarikat saya. Bram, kemas barang. Kau dipecat. Puan Yuna, tolong maafkan saya. Saya silap. Ansuran saya banyak. Jangan buat begini di hari puasa begini. Ryan, kau tak mungkin sejahat ini kan? Kita kau pernah ada kenangan. Kenangan kau cuma mempergunakan aku, Sarah. Sekarang pergi dari sini. Kau tak layak menjejakkan kaki di bangunan ni. Ramadan mengajar saya menahan amarah, bukan mempertahankan orang yang tak tahu diri. Terima kasih sebab beri mereka pengajaran, Puan Yuna. Saya tak beri pengajaran Ryan. Mereka cuma akhirnya melihat akibat dari sikap mereka sendiri. Semalam kat parking ingat Puan Pemandu. Tak apa, itulah sebab saya percayakan awak. Awak menghormati orang lain walaupun awak sangka mereka tak punya apa-apa. Jawatan boleh disembunyikan, kekayaan boleh disamarkan, tetapi sikap sentiasa menunjukkan kehormatan yang sebenar.